ayah masak tak pernah tak sedap. Kalau ibu masak Tak pernah sedap. Ha? Itu betul. Tak pernah tak sedap. Itu pada betul. Kali ini lain sikit. Dalam 7 video yang lepas, saya kongsikan aktiviti memancing saya di sungai air tawar. Kalau korang perasan, hampir semua video tersebut saya berkemah di tepi sungai. Sepanjang trip-trip tu, macam-macam menu sempat saya masak. Antaranya ikan baung panggang, tempoyak ikan baung, ikan lampam goreng kunyit, asam rebus ikan dan juga ikan terobol panggang yang dicicah dengan kicap pedas istimewa. Yang paling best, semua menu yang saya masak adalah hasil daripada tangkapan saya sendiri. Jadi kali ini, jom kita tengok trip saya yang seterusnya. Apa pula rezeki yang akan saya hidangkan untuk tontonan kita bersama. Aduh, mantap. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian. Sebelum kita mula, kepada yang baru sahaja jumpa channel ni, selamat datang ke Atan Fishing Channel. Dan jangan lupa untuk subscribe. Kepada yang sudah lama menyokong dan subscribe channel saya ucapkan jutaan terima kasih. Okey sahabat-sahabat, berjaya luncur. Sekarang ni saya nak mula trolling Mulakan dengan trolling. Sekarang ni masih awal lagi. Jam kat tangan ni. Alright, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita tengok apa yang ada di laut untuk trip kali ini. Ada strike tapi tak tahu lah ikan apa. Strike ikan ni ke strike sampah lah ikan. Ya rasa ingat. Harapnya tenggiri lah. Hampir sekarang pukul 10.23 minit. Sejam lebih, dekat 2 jam saya trolling. Ringan ni tapi ada sekali ada njut-njut. 150 meter saya lepaskan tali. Ni kalau naik ni tenggiri, ikan pertama saya untuk tahun ni. Okey, tenggiri tapi tak besar sangat. Alhamdulillah lah, tenggiri tapi tak besar sangat. Syukur-syukur. Bolehlah buat lauk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tenggiri pertama 2026. Alhamdulillah. 10 Ramadan Syukur. Lenguh belakang. Lenguh belakang. Jadi pertama saiz tak mahal tak. Saiz dalam anggaran sekilo lebih lah. Kurang 2 kilo. Okey. Okey, alhamdulillah tenggiri pertama untuk hari ni. Syukur. Let's go cari yang lain. Memancing di laut dan pantai memang berbeza dengan memancing di sungai. Arus, angin dan ombak semuanya memainkan peranan yang penting. Kadang-kadang kita kena banyak bersabar. Tapi itulah seronoknya memancing. Kita tak pernah tahu apa yang menanti kita nanti. Ada strike sahabat ini kalau kena besar ni. Apa ni? Itu layaran. Janganlah layaran. Besar ni, sudah kena ni. Jangan lucut sudah ya sahabat debar saya ni. Kalau lucut memang kecewa lah. Ya Allah. Saya ada saiz. InsyaAllah ada saiz. Ya Allah Akbar. Saya on kamera tadi tapi tak nak makan. Saya off kamera baru makan. Sekarang ni jam pukul 10.46. Kurang setengah jam daripada yang pertama tadi. Jauh lagi ni, 80 meter lagi. 80 meter lagi. Dah lama tak fight ikan Dah lama tak fight ikan besar-besar. Biasa ikan sungai Biasa ikan sungai itu pun kena tajuk, kena jaring. Ini
betul-betul fight pakai tangan. Dia punya puas dia, seronok dia. Dapat naik. 100% kepuasan. Okey, tali biru warna terakhir dah nampak. Ya. Color putih macam tenggiri. Alhamdulillah, syukur. Subhanallah. Kau tengok tu, kena badan dia. Kena badan dia, patutlah berat sangat. Subhanallah. Sebaik tak apa, tak terlucut. Okey, tenggiri yang kedua. Anggaran dalam 2 kilo lebih lah, kurang 3 kilo. 2 kilo lebih, dalam 2 kilo 300 macam tu. Syukur alhamdulillah. Dah lama tak fight ikan tenggiri, bos. Kita teruskan memburu tenggiri yang seterusnya. Let's go. Dapat pun footage ikan makan. Dah apa saya rekod ni, kadang-kadang saya suka. Saya sendiri suka tengok masa ikan tu mula-mula ambil. Suka tengok diorang ni melentur ni. Kena rembat dengan ikan. Alhamdulillah. Dapat pun footage. Tadi puas rekod. Tak dapat. Ni kalau saya rekod sekejap terus dapat. Sekarang pukul 11.03. Okey, dah tak jauh. Dah nampak leader. Alhamdulillah, tenggiri. Sikit ni. Sikitnya melekat, ujung-ujung mulut dia je. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Tenggiri yang ketiga hari ni. Anggaran dalam 2 kilo. 2 kilo lebih sikit lah. Syukur. Okey, 3 ekor tenggiri. Kita cari yang keempat. Let's go. Kenapa ikan tenggiri menjadi pilihan utama dalam pemburuan saya? Selain dari isinya yang kaya dengan protein, ikan ini harganya agak mahal dan ia mudah dijual. Mana-mana pekedai pasti tidak akan tolak jika saya datang untuk menjual ikan tenggiri. Menurut peniaga-peniaga di sini, ikan tenggiri mendapat permintaan yang sangat tinggi di pasaran. Sekarang jam 11.33. Okey, sudah dekat. Saya rempit. Tu dia. Tu dia saya dia. Alhamdulillah. Tenggiri yang keempat, sahabat. Okey, ini dia tenggiri saya yang keempat untuk hari ni. Alhamdulillah, anggaran 2 kilo. Syukur. Terbaik, mantap. Sahabat-sahabat sekalian ya. Kepada yang bertanya pakai gewang apa? Ini dia. Ini gewang dia. Nampak tak?
Ini saya beli dekat Shopee je jawang ni. Harga pun kurang RM20. Dalam 15-16 macam tu lah. Saya dah tak ingat. Nanti saya letak dalam beg kuning. Tinggi yang keempat. Aduh. Kalau kena dengan cuacanya, sesuai dengan pasang surut arus, pasti mudah untuk mendapat strike spesies ni. Penggunaan bot getah seperti ini memudahkan lagi untuk saya turun ke mana-mana sahaja lokasi untuk memancing. Sukan memancing seperti ini semakin mendapat tempat di kalangan pemancing tempatan. Sekarang pukul 12.37 dekat-dekat sejam juga lah daripada strike yang terakhir tadi. Macam ni. Itu badan ke? Oh, kena talang. Talang ke ni? Lompat-lompat dah. Tengok tu. Nampak ni. Lompat je. Patut lain macam menekan ni. Ini dia. Strike yang kelima. Talang anggaran 3 kilo. Lengu-lengu. Ya. Ya. Ya Allah. Wah. Alhamdulillah. Sekarang pukul 3:03 petang. Baru sampai pantai. Okay, saya nak pergi ambil kereta dulu. Tarik enjin ni ke darat bawah pokok. Let's go. Okay, Alhamdulillah. Selesailah untuk trip pagi ni. Hasil dia ada sikit lah, tak banyak. Kita tengok tadi 4 ekor tenggiri, 4 ekor. Dan juga talang. Okay, ikan ni saya nak jual kecuali seekor. Saya nak masak seekor ikan tenggiri ni untuk lauk saya berbuka puasa nanti. Okay, kita pergi jual dulu. Tengok apa yang dapat. Let's go. Dah tengah hari, Zohor. Batu ada esok pagi? Ya. Ada tak? Esok pagi boleh tak? Boleh. Abang memang ada orang ambil kan? Ya. Korang cuba buat dalam grup korang? Boleh. Bang lagi je. Nak buat bay dia lah? Bang nak buat bay lah? Boleh je. Ada bay pun boleh, tak ada bay pun boleh. Saya guna ni udang banyak lah. Udang ni, udang keher. Udang keher, tahu udang orang saya ngakak ni, udang Oh.
Sotong ambil bang sini. Ha? Mabang. Bapak ambil. Ambil kau. Ambil. Sekilo apa? Kilo 20 apa? 20 lebih ha. Ha? Kilo? Ha. Kita bayar apa? 20 gitu kan. Okey. Boleh cari ya. Tak nak ada ini. Dia baca tiga nak nak ada. Apa dia? Kalau ambil air batu kira kan? Tak apa ambil. Ambil je. Air batu kita. Orang yang beri kita ambil. Oh, macam tu. Ha. Okey. Kalau tak ada orang pun ambil buka. Okey. Beli Okey bang, saya jual Okey. Terima kasih. Lepas jual sebahagian hasil tangkapan, saya terus bergegas untuk persiapan berbuka pula. Ikan tenggiri segar ni saya potong siap-siap. Isi dia memang cantik dan segar. Inilah kelebihan hasil yang ditangkap sendiri. Bila bahan rempah kari mula ditumis, bau dia terus naik harum semerbak di tepi pantai. Memang betul-betul membangkitkan selera. Kepala. Okey, sahabat-sahabat. Inilah keadaannya tempat saya yang sedang masak sekarang. Setup saya mudah je, simple je. Bawah pokok. Okey, berbelakangkan hutan, berhadapankan dengan pantai. Okey, hari ni saya satu keluarga berbuka bersama-sama dekat tepi pantai ni. Saja nak ambil feel makan kat luar rumah. Okey, sekarang saya nak goreng ikan. Last menu saya goreng ikan. Sudah, bismillahirrahmanirrahim. Oh, ikan segar-segar ni sahabat tenggiri segar. Buat goreng macam ni pun, ya Allah, dia punya sedap itu lain macam. Lebih-lebih lagi makan masa nak berbuka ni. Dia punya pergi dia memang lain macam. Nak rasa feel makan kat luar long masak tu makan kat luar rumah. Tepi pantai lagi long. Ni anak bujang. Peace. Saya buat muka macam tu. Geram ayah tengok. Korang tengok saya sebenarnya dah siap beli ni. Beli apa ni? Beli beras. Kalau saya nak masak lah kat sini. Tapi disebabkan tengok masa 7.16 minit. Kat sini berbuka 7.24 minit petang. So memang tak sempat untuk masak nasi. Sebab dapur saya cuma bawa satu je. Tadi dah masak kari, sekarang ni goreng ikan. Nasi penyudahnya was saya pergi tapau tadi kat bawah sana, kat kedai sana. Makan nasi tapau je kita orang. Tapi tak apa, nasi pun panas lagi. Lauk-lauk semua baru masak, ikan fresh, insya-Allah mesti sedap. Allah bagi sedap. Satu. Okey. Ini menu kita orang hari ni Ikan apa tadi lupa dah. Ketenggiri. Ya Allah, penat masak. Ketenggiri goreng kunyit. Lepas tu ada ikan apa ni? Tenggiri masak kari tu. Hai, tak sabar dah makan. Tu ada cicah dia lah macam biasa. Wajib kena ada cicah. Inilah keluarga kecil saya. Keluarga kecil saya nak berbuka kat luar hari ni. Senyum sikit ke? Along.
Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min zurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Amin. Berbuka dengan air tebu. Nikmat betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput minum air tebu. Siap ada air batu lagi. Nak kicap je. Hari ni sepagian, setengah hari berjemur, dapat minum air batu. Memang padu gila. Padu. Air ini ya Allah, lupa. Berbuka puasa dengan hasil tangkapan sendiri, dimakan pula bersama keluarga tercinta dan dinikmati di tepian pantai memang satu pengalaman yang luar biasa. Momen yang macam ni akan menjadi satu kenangan yang tak mungkin dapat dilupakan. Akhil, tambah Akhil. Amboi, sedap ke ayam masak? Sedap? Sedap ke? Ayam masak tak pernah tak sedap. Ya, benda Telefon baru. Bila senyuman dan keceriaan terpancar di wajah insan-insan tersayang, terasa sangat bahagia. Sukar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Segala penat lelah dan letih seharian bekerja pasti hilang jika lihat mereka tersenyum riang bergurau senda. Kadang-kadang kebahagiaan itu ada di depan mata. Kita cuma perlukan sedikit usaha untuk menjadikannya lebih indah dan bermakna. Bagi saya, inilah kebahagiaan yang tidak akan dapat dibeli walau sekaya mana sekalipun. Sedap. Kalau ayam masak betul lah. Kalau ayam masak tak pernah tak sedap. Kalau ibu masak Tak pernah sedap. Ha? Dah betul? Tak pernah tak sedap. Itu dah betul. 82 minit. Awak dah bermalam. Haha. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian. Kali ni hari kedua saya dekat sini. So, saya pun dah prepare. Malam tadi tidur dalam kereta je sahabat Oh, memang lenguh pinggang. Sebabnya malam tadi hujan gerimis. Saya tak jadi nak buka kemah, takut lebat. Sekalinya tak hujan pun. Alas, dah penat sangat. Dalam kereta lah saya tidur. Okey. Kawan saya, Dave, dah ready. So, tanpa buang masa, let's go. Hari ni masih lagi saya punya sasaran macam semalam, Ikan Tenggiri. Cuma ada penambahan. Pagi ni saya ingat nak cari sotong mapang untuk buat lauk goreng kunyit padu bosku. Haha. Alright, let's go. Untuk hari kedua ni hasil tangkapan kurang meriah. Niat nak cari sotong, puas saya ke hulu dan ke hilir tapi tak dapat pun.
Dah tengah hari barulah dapat seekor ikan haruan tasik yang bersaiz agak besar. Okey, barulah selera sikit kan. Tu dia haruan tasik. Saya boleh tahan juga Oi, besar Ya. Tu dia saiz. Ini 5-6 kilo dalam tangan ni. Confirm ni padu kau ni tarik. Kusangkakan tenggiri. Si abang pado rupanya. Ini dia. Lawan tasik. Padu kau. Ni kita bawa dulu. Memancing dalam cuaca yang sangat panas dan kering sangat menguji kesabaran. Kalau tak dapat ikan, lagilah tercabar. Mujurlah dapat seekor semasa dalam perjalanan balik. Jangan, boleh lah. Bismillah. Okey. Ni dah saiz sekilo lebih sikit-sikit ni. Alhamdulillah ada juga tinggi dengan makan. Subhanallah. Okey, sahabat-sahabat sekalian, saya dah berjaya sampai ke rumah. Ini sebenarnya sekarang pagi pagi hari yang berikutnya. Yang semalam tu saya tak dapat nak buat closing dekat tepi pantai sebab terlampau penat sangat. Pergi jual ikan pun saya tak dapat nak buat video. Memang letih gila lah semalam. Pukul 5 lebih, pukul 5 dan 5.30 saya sampai kat jeti, sampai kat pantai. Kemah-kemah bot, terus saya pergi jual ikan. Okey. Untuk hasil jual ikan, okeylah saya share sikit. Ini hasil jual ikan masa yang hari pertama tu, tenggiri 3 ekor saya jual. Seekor saya bawa balik saya buat lauk berbuka tu yang saya masak tu. 3 ekor tu dapatlah 6.3 kilo. Betul ikan talang 4 kilo. Total dia RM207. Dan yang semalam ikan haruan tasik dan seekor tenggiri tu, tenggiri saya bawa balik. Saya buat jual dah berbuka kat rumah. Dan ikan haruan tasik tu saya jual dapat RM31. So total tangkapan untuk 2 hari punya trip dalam RM238. Alhamdulillah. Okey, syukur ada juga manis-manisnya. Okey, sehingga berjumpa lagi di lain episod, di lain edisi, di lain video insyaAllah. Assalamualaikum dan selamat berpuasa. Saya nak kemas dan basuh buat sekejap.